Teacher. Teacher again lah. Oh, tidak Melaka. Teacher pun pergi Melaka. Teacher pergi Melaka ada apa je? Oh, ada kenduri cucu. Cucu sekolah kahwin. Boleh makan ni daging. Aku nampak muda lagi. Ingat ayah tu cakap. Dekat rumah Abang Rizal. Tak kalah dia. Oh, ada sukses. Oi. Di sana tu mic tu Kau gambar banyak kan? Video. Ada soalan. Tadi mana artinya? Okey. Aku cadang. Gimana? Tapi tepi tu PA system. Tepi tu PA system ada tu. Ni mak DJ apa semua nanti tepi tu. Tu letak bawah dia cara. Dia bukan typical meja tu. Saya pun tengok tadi dia macam Tak terlalu berat pula. macam pindah rumah. Kali hitam pun Gelap tengah aku dah. betul arah Pendek kan? arah kiri. Yang ni kepada saya lah. Kita dekat kan Petronas, kita ada tiang. Petronas, ada raya tiang. Oh dia tu Ha? yang raya lah. Itu dari sini. Ini Dewan ni mana? Dewan ni mana? kamu ni bomber depannya. Mari. Ini kat mana ya? Dia dari sana lah. 不前面应该不老， Itu dari老这个banyak- 哈 dari Melaka 啊 kemari. 这个 Dari Melaka ke Kemari. Kan betul. dah pesan kat mana? Tak tahu. Dari sana lah. dia laluan belah sana lah. Kita dari Melaka. Dewan tu Dia lagi. saya ni kan. Dewan ni. Ini sebelah kanan. Dewan. Bagus. Dekat dengan tapi dah tu dah hampiran betul dengan Dewan betul tak? Yang lurus. Kalau Tak tahu lah anda tak. lepas tu simpang nak masuk Dewan tu, tahu yang kau. Musa. Musa tu Dewan Ini Musa. tak apa. Tak ada. Ada ni. Tak ada. Ni dekat Dewan kita jalan masuk buat. Itu masuk je. Kita masuk. Dulu sama kan? Kamu. Kau bisa masuk. Tahu jadi ni. Dia ke penamat lalu. Dia ada jumpa penamat. Yang ni lagi ini dekat pintu. Itu lah. Ini minum besar lah. Itu gelombang lah. Gerbang gerbang. Itu gelombang. Takkan aku. Dekat pintu masuk atas kot. Itulah. Ini nak naik tau. Malam kami nak kena tu. Minit, 10 minit. Sore. Ada kaki. Isyat. Tidak Isyat air. Oh. Tidak set masuk sempang lah. Yang ini Masuk sempang Dewan. mana? Masuk Itu sempang dekat Dewan. ni. Dekat Dewan. Dekat Dewan tu nak pintu masuk tu. Kau bagi depan. Atas berapa? Dan tinggi sangat. Tak nampak orang mandu. Saya Dekat Dewan tu. Itulah Dewan. Dia macam dia. Pergi rumah, saya rekod ni besok tak ada orang nak. Kalau komplain anak orang buat. Macam ni, sure. Besar. Dekat. Eh, Tengah raya. Macam mana perasaan Encik Rizal? Biasa-biasa sahaja. Biasa-biasa saja. Tidak ada teruja lah tapak tapahan ahli keluarga. Kalau macam mana pun masih lagi cool and steady. Kita nanti mak nangis lah. Oh tidak.
Alright, share semua tengok kamera semua. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Alright, okay, please. Kiri bantu traffic lah. Ah. Salah jalan. Ah. Kali 4. Luar biasa ya sebenarnya. Sejuk dengan member lah. Slow. Takut kamu darat ya? Slow. Dah. Slow. Dah. Tak payah ya. Dah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Isyraq ala diri Ibrahim diri saya. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fazlin binti Rizal Hadi dengan mas kahwinnya 100 ringgit tunai. Aku terima nikah Fazlin binti Rizal Hadi dengan mas kahwinnya 100 ringgit tunai. Ustaz. Panggilan kelas Kar. Kar. Ada gambar masa nangis tu kita orang ada. Ini kakak cik Kasim. Ini kakak bosu sebab kita orang ni sama umur. Dia twin. Ada suami kita dia twin dia. Kakak dia duduk sebelah dia. Kembar. Ha? Ayu pandang jangan kain ni. Tanya pada ini. Mas sweet. Jangan kau tak nak. Jangan kau bantu. Okey. Kalau nak ikut Ayu sampai umur 58 kot. Ada fix rate. Lepas tu Tapi dalam bank. jam. Ya, apa nak aku ya? Weh. Udah ada berhenti dah. Tahu kamu masih jaga macam mana? Okey lah. Terima kasih. Bye-bye. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kepada yang datang pada hari ini. InsyaAllah majlis berjalan baik dan lancar. Semua yang tetamu yang datang pun happy-happy. Pergi dan balik dengan selamat. Ya. Dah boleh.
Okey, terima kasih bang. Baik. Kamu kerja sendiri ke? Kita sendiri ke? Nak suap ke? Nak suap ke? Ada foto. Tapi ada yang nak suap lah. Anak. Okey, ramai-ramai tunjuk pengantin. Okey, tunjuk pengantin. 1, 2, 3. Apa pengantin lah, itu baru. Okey, 1, 2, 3. Freestyle. Tunjuk pengantin. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jago. Okey. Okey, 1, 2, 3. Ini sekali 1, 2, 3. Hari ini saya berada di Masjid Tanah Melaka di Dewan Hadapan Balai Bomba Masjid Tanah menghadiri majlis perkahwinan anak buah saya, anak sepupu saya iaitu Fazlin dan Irsyad. Bersama saya abang ipar saya Syed Mohsin. Macam mana tadi majlis? Best. Makan apa tadi? Majlis hari ni nampak santai je. Tadi makan lauk ayam masak merah, daging salai, daging masak lemak rebung. So nasi ada 2 jenis lah. Alhamdulillah sedap. Nasi apa tadi? Nasi dia macam nasi hujan panas. Nasi hujan panas. Yang tak nak diinterview pun bising lah. Kenapa? Ucapan untuk mempelai ataupun pengantin untuk hari ini, semoga dapat melayari bahtera sehingga hujung hayat bersama pasangan masing-masing dan cuba untuk dapat mencari redha Allah dalam mengharungi kehidupan seharian, insya-Allah. Okey, soalan last. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 7. 67. 67. Terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih yang datang. Kita jumpa lagi. Terima kasih Terima kasih kepada semua yang doakan kita orang. Betul. Nak kahwin. Terus sikit. Family. Okey, bye. Terima kasih Pak Su, Mak Su dan keluarga sudi datang kepada saya, insyaAllah. Selamat pergi dan selamat balik. Ini untuk bapak pengantin. Alhamdulillah. Terima kasih perjalanan sampai-sampai. Pengantin dalam pasti. Bapak ini. Kenapa? Datang pun satu anugerah. Saya. Okey, apa lagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sekarang berada di Pekan Masjid Tanah menghadiri majlis perkahwinan Nur Fazlin dan pasangannya Irsyad. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat pengantin baru kepada dua mempelai kerana sudi menghostkan kami, keluarga Mak Su dan Pak Su dari Sekincan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Sibuk.